Nama saya Aina Farhana. Umur saya 30 tahun. Dan kali pertama ibu bapa kandung saya berjuang bermati-matian untuk menuntut saya adalah apabila nama saya dikaitkan dengan wang bernilai 20 juta RM. Mereka membuang saya ketika saya baru berusia 6 bulan, meninggalkan saya di bawah jagaan nenek, dan menghilang begitu sahaja sehingga sepanjang zaman kanak-kanak. Saya sangka perkataan ibu bapa hanyalah satu terma yang digunakan oleh kawan-kawan di sekolah bila bercakap tentang siapa yang ambil mereka pulang, kek hari jadi, dan percutian keluarga. Selama 30 tahun, nenek sayalah yang menyuapkan saya makan, membesarkan saya, menghantar saya ke sekolah, menggenggam tangan saya ketika saya demam panas, bertepuk tangan di hari convocation saya, dan memastikan saya tidak pernah rasa seperti seorang anak yang dibuang. Kemudian, nenek meninggal dunia. Rumah yang sentiasa berbau seperti air kopinya, buku-buku lama, sabun limau, dan pokok bunga mawar yang ditanamnya untuk saya, tiba-tiba menjadi sunyi sepi yang amat menyakitkan. Saya sangkakan kesedihan kehilangan nenek adalah ujian paling berat yang perlu saya lalui. Saya silap. 3 minggu selepas majlis tahlil, sepucuk surat saman tiba di depan pintu rumah. Ibu bapa kandung saya, manusia sama yang meninggalkan saya sebelum saya pandai bercakap, menyaman saya untuk harta pusaka saya. Mereka menuduh saya memanipulasi seorang wanita tua demi membulut harta pusakanya yang bernilai 20 juta RM. Bila saya melangkah masuk ke dalam mahkamah, ibu kandung saya menjeling menyampah, seolah-olah saya sudah pun kalah. Bapa kandung saya pula bersandar dengan senyuman sinis. Senyuman tipikal manusia yang menyangka pertalian darah memberi mereka hak ke atas segala-galanya yang tidak pernah mereka usahakan. Kemudian, hakim membuka fail, membaca satu muka surat, terdiam, dan memandang tepat ke arah saya. "Tunggu," kata hakim perlahan. "Kamu adalah orang yang mereka saman." Skim detik di mana segalanya berubah, tetapi bukan dengan cara yang ibu bapa saya jangkakan. Kerana apa yang mereka tidak tahu ialah nenek saya telah membuat persiapan untuk hari ini jauh sebelum dia menutup mata. Dan kebenaran yang ditinggalkannya jauh lebih berkuasa daripada sebarang penipuan yang mampu mereka bayar dalam aduan undang-undang. Sebelum saya beritahu apa yang hakim katakan seterusnya dan apa yang berlaku selepas saya melangkah keluar dari mahkamah, beritahu saya, pukul berapa sekarang di tempat anda? Anda menonton dari mana? Dan macam mana cuaca di sana? Saya nak tahu sejauh mana kisah ini akan tersebar. Pengkhianatan di kertas saman. Pada mulanya, surat saman itu terasa seperti satu gurauan. Saya berdiri di dapur dengan sampul surat yang terbuka di atas meja. Air kopi saya menjadi sejuk di sebelahnya. Merenung kata-kata yang mengubah seluruh hidup saya menjadi satu pertuduhan mahkamah. Pengaruh tidak wajar. Eksploitasi warga emas yang lemah. Pengayaan tidak adil. Frasa-frasa itu kelihatan kemas dan profesional di atas kertas. Tetapi di sebaliknya ada sesuatu yang sangat jijik. Hanim dan Marzuki, ibu bapa kandung saya, memberitahu mahkamah bahawa saya telah mencuri daripada wanita yang membesarkan saya. Wanita yang memilih saya setiap hari selepas mereka memilih untuk angkat kaki dan pergi. Tangan saya menggigil teruk sehinggakan saya terpaksa duduk. Bukan sebab saya takut mereka akan merampas wang itu. Sekurang-kurangnya bukan pada awalnya. Saya takut kerana mereka cuba menulis semula satu-satunya kisah cinta dan kasih sayang yang pernah saya percaya. Nenek Kalsum dan Atuk Osman tidak pernah hidup kaya raya seperti yang orang bayangkan. Mereka pandu kereta lama, kumpul kupon diskaun, baiki perkakas elektrik yang rosak daripada beli yang baru, dan menghargai setiap ringgit ibarat ia ada tujuan yang besar.
tetapi selama berpuluh tahun, Atuk melabur dengan bijak. Nenek menguruskan rumah-rumah sewa mereka dengan penuh disiplin, dan menjelang waktu kedua-duanya meninggal dunia. Apa yang kelihatan seperti harta biasa telah mencecah nilai hampir 20 juta arim. Saya sendiri tidak tahu jumlah penuhnya sehinggalah peguam harta pusaka menghubungi saya. Saya ingat lagi saya berbisik, tak mungkin sebanyak itu. Kerana wanita yang meninggalkan kekayaan itu adalah wanita sama yang menggunakan semula beg hadiah, mencuci bekas plastik makanan, dan selalu berpesan bahawa membazir makanan adalah satu penghinaan kepada mereka yang kelaparan. Dan kemudian, sebelum saya sempat habis berkabung, Hanim dan Mazuki memutuskan bahawa wang itu telah jatuh ke tangan orang yang salah. Saya menelefon peguam Suraya, peguam keluarga yang nenek percayai bertahun-tahun lamanya. Suaranya tenang, tetapi saya boleh dengar ketegangan di sebaliknya bila dia berkata, "Aina, saya nak awak dengar betul-betul. Mereka bukan setakat minta bahagian. Mereka menuduh awak memanipulasi Nenek Kalsum. Mereka mendakwa nenek terlalu lemah untuk faham apa yang dia buat." Saya hampir tergelak, tapi yang keluar hanyalah keluhan yang pecah. Nenek Kalsum adalah orang yang paling tajam fikirannya yang pernah saya kenal. Dia boleh ingat tarikh lahir juruang pasaraya yang dia jumpa 2 kali. Boleh tangkap satu nombor yang salah dalam penyata bank. Dan boleh mendiamkan satu bilik hanya dengan satu ayat. Tuduhan kononnya saya mengawal nenek adalah satu penghinaan besar. Dan hakikat bahawa Hanim dan Mazuki berpura-pura mengambil berat tentang kesihatan mental nenek. Selepas langsung tak muncul di majlis pengebumiannya membuatkan perut saya berasa mual. Peguam Suraya meminta saya mengumpulkan apa sahaja yang boleh menunjukkan hubungan sebenar saya dengan nenek dan atuk. Gambar, surat, rekod perubatan, borang sekolah, kad ucapan lama, diari. Resit apa sahaja yang membuktikan saya sentiasa ada untuk mereka dan mereka sentiasa ada untuk saya. Malam itu, saya masuk ke bilik nenek dan membuka peti kayu jati di hujung katilnya. Di dalamnya ada selimut bayi, kad laporan sekolah, kad hari jadi, perhiasan buatan tangan, dan satu sampul surat kekuningan yang tak pernah saya lihat sebelum ini. Nama saya tertulis di hadapan sampul itu dengan tulisan tangan nenek. Di dalamnya ada sepucuk surat. Bukan daripada nenek, tapi daripada Hanim. Ia bertarikh 2 minggu selepas saya dilahirkan. Ayatnya pendek, seolah-olah ditulis dalam keadaan rimas. Kita tak boleh buat semua ni. Kita terlalu muda. Dia asyik menangis saja. Mak belalah dia dulu. Kami perlukan hidup kami semula. Di bahagian bawah, Mazuki menambah satu ayat. Jangan susahkan keadaan yang sedia ada. Saya duduk di atas lantai dengan surat itu di pangkuan, dan sesuatu dalam diri saya terasa mati. Selama bertahun-tahun, saya sering tertanya-tanya adakah mereka terdesak, sakit, terperangkap, atau patah hati masa mereka tinggalkan saya. Surat itu langsung tidak berbunyi seperti orang yang patah hati. Ia berbunyi seperti mereka jengkil. Ia berbunyi seperti saya ini satu masalah dan mereka lega dapat membuang saya di tempat lain. Dan sekarang, 30 tahun kemudian, manusia yang sama ini berdiri di depan hakim dan memberitahu dunia bahawa mereka adalah mangsa. Peguam Suraya memberitahu saya, surat saman itu juga menyebut tentang kesempitan kewangan mereka. Perniagaan Mazuki telah bangkrap selepas bertahun-tahun berlagak kononnya dia lebih berjaya daripada realiti. Hanim pula keliling pinggang dengan hutang kad kredit yang disembunyikan di sebalik beg tangan berjenama, rawatan salon mahal dan senyuman palsu. Rumah mereka hampir dilelong oleh bank. Mereka dah pinjam duit dari saudara mara, keringkan simpanan.
dan guna setiap alasan yang ada sebelum terjumpa nama saya dalam rekod pendaftaran wasiat. Tiba-tiba, kepulangan mereka sangat masuk akal. Mereka tak kembali untuk mencari anak perempuan mereka. Mereka kembali untuk menuntut habuan. Malam itu, saya berhenti bertanya kenapa mereka tak sayangkan saya. Saya mula bertanya sejauh mana mereka sanggup menipu untuk dapatkan apa yang mereka nak. Dan sama ada saya sudah cukup kuat untuk biar seluruh dunia dengar jawapannya. Mencari bukti, menggali kenangan. Persediaan untuk ke mahkamah terasa seperti menggali sisa-sisa runtuhan hidup saya dan melabelkan setiap kenangan sebagai bahan bukti. Pejabat Peguam Suraya berubah menjadi medan perang yang penuh dengan kotak-kotak kadbud, fail, nota pelekat, kertas undang-undang, dan gambar-gambar yang berterabur di atas meja mesyuarat. Di satu pihak, ada dakwaan Hanim dan Mazuki yang mengatakan nenek saya kesunyian, keliru, bergantung kepada saya, dan mudah dimanipulasi. Di pihak kami pula adalah kebenaran. Tetapi kebenaran tetap perlukan bukti. Peguam Suraya sangat berhati-hati dengan saya, tetapi dia tak melembutkan realiti. Peguam mereka akan buat awak nampak tamak, katanya. Dia akan cakap awak asingkan nenek Kalsum daripada anak-anak kandungnya. Dia akan cakap awak ambil kesempatan atas kesedihan nenek selepas Atuk Osman meninggal. Dia mungkin akan cakap awak hasut nenek supaya benci mereka. Saya merenungnya, tergamam. Mereka tak pernah ada pun untuk dihasut. Suraya mengangguk. Kalau macam tu, kita buktikan. Kami bermula dengan rekod penjagaan yang menunjuan atuk dan nenek telah mengambil saya ketika saya berusia 6 bulan. Dan Hanim serta Mazuki tidak pernah sekalipun memfailkan petisyen untuk mendapatkan semula hak penjagaan. Kami jumpa borang sekolah di mana nama nenek Kalsum dan Atuk Osman diletakkan sebagai kenalan kecemasan. Dokumen perubatan yang menunjuan mereka membayar segala kos rawatan saya. Kad hari jadi daripada jiran-jiran yang memanggil mereka ibu bapa saya dalam setiap erti kata sebenar. Dan gambar-gambar lama dari seluruh kehidupan saya yang Hanim dan Mazuki tak pernah peduli untuk ambil tahu. Tetapi bukti yang paling kuat datang daripada diari-diari nenek. Nenek menyimpannya selama berpuluh tahun. Bukan diari dramatik yang penuh rahsia, tetapi catatan kasih sayang yang cukup biasa. Aina hilang gigi pertama hari ini dan berkeras nak minta risit dari pari-pari gigi. Aina menangis sebab kawan kelas cakap nenek dan atuk bukan ibu bapa sebenar. Aku beritahu dia, kasih sayang tak diukur dengan umur. Aina dapat masuk universiti. Osman menangis kat garaj kereta sebab tak nak Aina nampak. Setiap catatan itu kecil, tetapi bila dihimpunkan, ia menjadi sebuah tembok tinggi yang ibu bapa saya tak mampu panjat. Malam sebelum perbicaraan, saya duduk bersendirian di dapur nenek Kalsum. Membaca diari-diari itu sehinggalah tulisan-tulisannya menjadi kabur di mata saya. Saya hampir boleh mendengar suara nenek di ruang itu, tegas tapi hangat, memberitahu saya supaya jangan berundur. Ada satu catatan dari masa saya berumur 12 tahun yang benar-benar meremukan hati saya. Hanim telefon hari ini selepas 9 tahun. Bukan nak tanya pasal Aina, tapi nak tanya kalau kitorang masih simpan seteko perak lama tu. Aku bagi tahu dia Aina cemerlang kat sekolah. Dia letak telefon sebelum sempat aku habis cakap. Saya menekuk mulut dengan tangan kerana ia sakit di tempat yang saya sangka telah lama sembuh. Bukan sebab Hanim meletakkan telefon. Saya dah lama terima hakikat yang dia tak mahu kenal saya. Ia sakit kerana nenek saya memikul penolakan itu diam-diam dan masih melindungi saya daripadanya. Nenek tak pernah biarkan saya rasa seperti beban yang tak dimahukan sesiapa. Dia mengubah memori dibuang itu menjadi cerita sebelum tidur,
bekal makanan ke sekolah, kelas piano. Ciuman di lutut yang luka, projek sains sekolah, sembang larut malam, dan lempeng bentuk hati pada pagi Ahad. Saya mahukan dendam pada detik itu. Bukan dendam yang bising, bukan dendam yang kejam. Tetapi jenis dendam di mana kebenaran berdiri tegak di hadapan semua orang dan menolak untuk dikuburkan. Peguam Suraya juga menemui salinan dua keping cik lama yang atuk dan nenek pernah poskan kepada Hanim dan Mazuki bertahun-tahun yang lalu. Kedua-duanya ditulis untuk keperluan Aina. Kedua-duanya telah ditunaikan. Dan tiada satu pun disusuli dengan lawatan, panggilan, kad hari jadi, atau ucapan terima kasih. Perincian itu mengubah sesuatu dalam diri saya. Mereka bukan sahaja membuang saya. Mereka telah menerima bantuan kewangan atas nama saya sambil menolak untuk mengenali saya. Kemudian, Suraya jumpa satu lagi benda penting. Sepucuk surat berwasiat yang telah disahkan Pesuruhjaya Sumpah. Nenek telah menulisnya 2 tahun sebelum dia meninggal. Ditujukan kepada mana-mana mahkamah yang mungkin pada suatu hari nanti mempersoalkan keputusannya. Tangan saya menggigil bila Suraya membacanya dengan kuat. Nenek Kalso menulis bahawa saya bukanlah seorang penjaga yang tiba-tiba muncul di hujung nyawanya. Bukan orang asing yang mempengaruhinya ketika dia lemah. Dan bukan saudara yang tamak mengejar harta benda. Saya adalah anak yang dia besarkan, cucu yang dia pilih, dan ahli keluarga yang sentiasa kekal di sisinya. Nenek menulis, jika Hanim dan Mazuki kembali selepas kematian saya, tanyalah mereka. Di mana mereka ketika Aina perlukan kasut, ubat, yuran sekolah, ketenangan, dan kasih sayang? Saya tak mampu bersuara lepas dengar ayat tu. Walaupun dari dalam kubur. Nenek saya masih berdiri mempertahankan saya daripada orang-orang yang melukakan saya. Peguam Suraya berdiri di depan saya di meja dapur keesokan paginya, sementara saya masih memegang diari tersebut. Awak dah sedia? Tanyanya. Saya pandang kerusi kosong tempat nenek selalu duduk dan terbayangkan bayi yang Hanim panggil asyik menangis. Anak kecil yang Mazuki tak mahu jadikan kehidupannya susah, dan wanita yang kini mereka heret ke mahkamah. Belum, saya jawab jujur. Tapi saya dah penat takut dengan orang yang cuma muncul bila ada duit. Kalau awak di tempat saya, adakah awak akan masuk ke mahkamah itu dan berdiam diri? Atau awak akan pastikan setiap penipuan didedahkan? Hari perbicaraan, membongkar pembohongan. Mahkamah itu berbau seperti pengilat lantai, kertas lama, dan debaran. Saya memakai sepasang sut biru gelap, navy suede, yang ringkas. Baju yang sama Nenek Kalsum tolong saya pilih untuk temuduga kerja besar saya yang pertama bertahun-tahun lepas. Waktu itu, Nenek berdiri di belakang saya depan cermin dan cakap, "Warna ni buatkan kamu nampak macam kamu dah tahu nilai diri kamu sendiri." Saya sangat perlukan ayat waktu. Saya melangkah melepasi pengawal keselamatan dengan Suraya di sisi. Hanim dan Mazuki dah pun ada kat sana. Hanim pakai baju hitam. Bukan hitam berkabung, tapi hitam nak raih simpati. Jenis pakaian yang dipilih untuk nampak seperti mangsa yang dianiaya. Mazuki masukkan sebelah tangan dalam poket dan sebelah lagi pegang telefon. Asyik melirik skrin seolah-olah ini cuma satu gangguan remeh di antara jadual mesyuaratnya. Bila Hanim nampak saya, dia melepaskan keluhan perlahan yang dibuat-buat dan menjeling seolah-olah kehadiran saya dalam kes harta pusaka saya sendiri adalah sesuatu yang kebudak-budakan. Mazuki condong ke arahnya dan berbisik sesuatu yang buatkan mereka berdua tersenyum sinis. Saya tak alihkan pandangan. Itu saja dah cukup buat mereka rimas. Peguam mereka, Peguam Daud, adalah tepat seperti lelaki yang saya bayangkan.
Kasut berkilat, jam tangan mahal, senyuman yang terlalu manis untuk dianggap ikhlas. Dia menyapa Suraya dengan kemesraan palsu. Kemudian memandang saya macam saya ni satu masalah yang dia rancang nak padamkan sebelum waktu rehat tengah hari. Bila Hakim Ghazali masuk, semua orang bangun dan suasana bilik menjadi sunyi sepi. Beliau bermula dengan menyimak ringkasan kes. Saya perhati matanya bergerak membaca halaman demi halaman, tenang pada mulanya, kemudian makin perlahan. Dahinya berkerut. Beliau selak satu lagi muka surat, kemudian muka surat yang lain. Akhirnya, beliau melihat dari atas cermin matanya. Pertama ke arah Hanim dan Marzuki, kemudian ke arah saya. Tunggu, kata beliau, suaranya memecah kesunyian dewan. Kamu adalah orang yang mereka saman. Peguam Daud resah. Wajah Hanim menegang. Hakim menepuk fail itu. Rekod ini menunjuan pihak Pemsepestian meninggalkan responden di bawah jagaan Osman dan Kalsum. Semasa dia berusia 6 bulan dan tiada sebarang usaha berikut untuk menyambung semula tanggungjawab. Sebagai ibu bapa selama hampir 3 dekad. Betul ke macam tu? Daud cepat-cepat bangun. Yang Arif, anak guam saya mempertikaikan sentimen yang diletakkan dalam sejarah tersebut. Riak wajah Hakim Ghazali tak berubah. Saya tanya sama ada rekod ini betul atau tidak. Daud teragak-agak. Secara kasarnya, ya. Perkataan secara kasarnya itu terasa seperti satu cubaan menutup bangkai gajah. Seolah-olah tindakan membuang bayi boleh dilembutkan dengan bahasa yang cantik. Peguam Daud terus memberikan kenyataan pembukaannya. Dia bercakap tentang hak biologi, ikatan keluarga, kekesalan, kelemahan dan dakwaan manipulasi. Dia melukiskan Hanim dan Marzuki sebagai ibu bapa muda yang pernah buat kesilapan tapi sentiasa mengambil berat dari jauh. Dari jauh. Frasa tu hampir buatkan saya bingkas bangun. Tangan Suraya menyentuh lengan saya di bawah meja, menenangkan saya. Kemudian Suraya bangun dan memberitahu mahkamah kebenaran sebenar. Bahawa Nenek Kalsum yang membesarkan saya, menyayangi saya, melindungi saya, dan membuat keputusan yang didokumentasikan dan disengajakan untuk mewariskan hartanya kepada individu yang telah menjadi anak perempuannya dalam setiap erti kata yang sebenar. Suraya tak tinggikan suara. Dia tak perlu berbuat begitu. Setiap ayatnya jatuh dengan beratnya bukti rekod, tarikh, tanda tangan, risit dan 30 tahun ketidakhadiran mereka. Bila tiba giliran saya untuk memberi keterangan, kaki saya rasa goyah, tapi suara saya tidak. Saya beritahu mahkamah saya tiada memori ditinggalkan masa umur 6 bulan. Tapi saya hidup dengan akibat perbuatan itu setiap hari. Saya beritahu mereka tentang lilin hari jadi yang nenek nyalakan. Pementasan sekolah yang nenek hadir, kerusi hospital tempat nenek tidur. Dan ruang-ruang kosong di mana Hanim dan Marzuki sepatutnya ada. Saya jelaskan yang nenek tak pernah ajar saya benci mereka. Nenek ajar saya untuk terus hidup walaupun tanpa mereka. Peguam Daud cuba mengganggu rentak saya semasa pemeriksaan balas. Cik Aina, bukankah benar awak tinggal di rumah Nenek Kalsum secara percuma selama bertahun-tahun? Saya pandang tepat ke arahnya. Saya tinggal di rumah saya sebagai seorang kanak-kanak. Beberapa orang di dalam mahkamah mula berbisik. Dan bukankah benar, dia menyambung, bahawa Nenek Kalsum sangat bergantung pada awak secara emosi selepas Atuk Osman meninggal dunia? Ya, jawab saya. Kami bergantung antara satu sama lain. Skim yang keluarga buat. Dia tersenyum seolah-olah dia dah berjaya memerangkap saya. Jadi, awak mengaku wujudnya kebergantungan.
Saya pusing sedikit memandang Hakim. Saya mengaku wujudnya kasih sayang. Kalau kes mereka bergantung pada hujah yang memanggil kasih sayang itu sebagai manipulasi, maka mereka patut muncul pada bila-bila masa dalam tempoh 30 tahun yang lalu untuk belajar perbezaannya. Dewan jadi sunyi. Mata Hanim mengecil. Marzuki berhenti main telefon. Peguam Daud cuba sudut lain. Adakah awak pernah tanya Nenek Kalsum pasal wasiat dia? Tak. Adakah awak tahu awak adalah pewaris tunggal? Tak. Tapi awak cepat-cepat terima J, kan? Saya telan air liur, kemudian membalas. Saya terima hakikat yang nenek saya tahu apa yang dia nak. Itu tak sama dengan meraihkan kematiannya. Jawapan tu memadamkan terus senyuman di wajahnya. Untuk pertama kalinya sejak saya melangkah masuk, ibu bapa saya tak lagi nampak sinis. Mereka nampak risau, dan saya sedar mahkamah tak lagi mendengar desi cerita mereka. Mahkamah akhirnya mendengar desi cerita saya. Peguam Suraya membina kes kami ibarat sedang menyusun batu bata berdepan ribut taufan. Mula-mula dokumen penjagaan, kemudian rekod sekolah, kemudian bil perubatan, kemudian gambar-gambar. Gambar saya umur 5 tahun, rongak gigi depan, duduk atas bahu Atuk Osman di karnijal tapak pesta. Gambar saya umur 12 tahun, pegang piala sains sementara Nenek Kalsum menangis gembira di belakang. Gambar saya umur 17 tahun, berdiri di antara mereka berdua masa hari graduasi. Wajah mereka berseri dengan kebanggaan yang meletihkan. Wajah orang tua yang telah mengharungi setiap musim susah payah bersama saya. Setiap keping gambar buatkan Hanim nampak lebih kecil, bukan secara fizikal, tapi dari segi moral. Dia tegakkan dagunya, tapi juri boleh nampak apa yang dia dah terlepas. Kemudian Suraya kemukakan diari-diari Nenek. Peguam Daud membantah, berhujah ia tak relevan, berhujah ia cuma dengar cakap, berhujah apa saja kecuali kebenaran. Hakim Ghazali membenarkan beberapa petikan dibaca sebab ia menunjukkan keadaan mental Nenek Kalsum selama bertahun-tahun. Suraya membacanya dengan nada yang tenang. Aina tanya hari ini kenapa mak dia tak pernah melawat. Aku bagi tahu dia sesetengah orang terlalu sesat untuk tahu macam mana nak menyayangi dengan betul. Tapi itu tak bermakna dia tak layak disayangi. Nafas saya tersekat. Saya tak pernah baca bahagian tu. Suraya menyambung. Osman cakap kitorang patut mula buat tabung universiti. Aku cakap kitorang patut buat 2. 1 untuk belajar. 1 lagi untuk apa saja impian yang dia terlalu malu nak sebut. Kemudian catatan selepas Atuk meninggal. Aina pindah balik sementara untuk tolong aku uruskan rumah. Dia cakap ni sementara. Tapi aku tahu dia takut aku kesunyian. Dia tak tahu yang dia adalah satu-satunya sebab kenapa aku terus kuat. Saya dengar seseorang di galeri penonton menyedut hingus kerana menangis. Peguam Daud bangun untuk pemeriksaan balas dengan fail di tangan dan keyakinan yang nampak macam dah dilatih. Peguam Suraya dah tunjukkan penulisan berbau sentimen, katanya. Tapi sentimen tak membuktikan kapasiti waras. Mari kita bincang tentang motif. Dia berpusing pandang saya. Cik Aina, awak tahu harta tu bernilai tinggi, kan? Saya tahu rumah nenek saya sangat bernilai untuk saya, jawab saya. Itu bukan apa yang saya tanya. Kalau macam tu, tanyalah dengan lebih baik. Suraya berbisik nama saya, memberi amaran, tapi mulut Hakim Ghazali hampir tak bergerak macam dia tengah tahan senyum. Senyuman Daud jadi kelat. Dia keluarkan surat lama dari Hanim dan Marzuki, surat yang saya jumpa dalam peti kayu jati.
Surat yang ditulis sejurus lepas awak dilahirkan ini membuktikan ibu bapa awak masa tu buntu. Bukan berniat jahat. Ibu bapa muda yang hidup susah kadang-kadang terpaksa buat perancangan sementara. Tak mustahil atuk dan nenek awak ambil kesempatan atas perancangan sementara tu dan jauhkan awak dari ibu bapa kandung awak, kan? Hanim condong ke depan. Matanya sekarang berai, berlakon depan semua orang. Untuk satu saat yang menakutkan, saya faham jerat mereka. Mereka nak ubah kisah membuang anak menjadi satu pengorbanan. Mereka nak surat tu berbunyi seolah-olah mereka perlukan bantuan. Bukannya bukti yang mereka memang angkat kaki dan lari. Suraya bangun. Yang Arif, bolehkah keseluruhan surah itu dibacakan untuk direkodkan? Daud teragak-agak. Dia cuma rancang nak baca ayat pertama je. Hakim Ghazali mengangguk. Teruskan. Suraya ambil kertas tu dan baca setiap patah perkataan, termasuk bahagian yang Daud sengaja lompat. Dia asyik menangis saja. Mak belalah dia dulu. Kami perlukan hidup kami semula. Jangan susahkan keadaan yang sedia ada. Keadaan jadi sejuk beku. Air mata palsu Hanim terus kering. Marzuki hanya merenung meja. Suraya kemudian kemukakan log panggilan dari rekod lama nenek yang menunjuan hanya 3 kali Hanim menelefon dalam masa 20 tahun. Tak ada satu pun tanya pasal saya. Satu tanya pasal seteko perak lama. Satu nak pinjam duit. Satu lagi salah nombor yang dia tak betulkan pun. Kemudian Suraya tunjukkan notis obituari dan tarikh surat saman yang difailkan genap 19 hari selepas nilai pusaka didedahkan di Mahkamah Awam. Dia juga tunjukkan 2 keping cek lama yang atuk dan nenek hantar dulu. Dua-dua ditunaikan oleh Hanim dan Marzuki. Dua-dua ditulis untuk keperluan Aina. Peguam Daud bantah lagi. Kali ini lebih kuat. Hakim Ghazali menolak bantahannya. Kemudian Suraya panggil Hanim untuk beri keterangan. Ibu kandung saya jalan ke kandang saksi macam orang tengah naik pentas anugerah, tapi skripnya hancur dengan cepat. Suraya bertanya, boleh puan namakan sekolah rendah Aina? Hanim berkelip. Itu dah lama sangat. Boleh puan namakan sekolah menengahnya? Saya tak diberitahu. Boleh puan beritahu tarikh lahirnya? Mulut Hanim terbuka, kemudian tertutup. Dada saya terasa ketat, tapi saya tak alihkan pandangan. Suara Suraya kekal tenang. Puan minta mahkamah ni percaya yang puan adalah seorang ibu dari jauh. Jadi, dari jarak jauh tu. Boleh puan bagi tahu kami tarikh anak perempuan puan dilahirkan? Hanim berbisik. Tarikh yang salah, bulan yang salah, hari yang salah. Tak ada siapa pun yang bergerak. Suraya selak halaman fail. Puan Hanim, adakah puan hadir ke majlis pengebumian kalsum? Tak. Adakah puan hantar kalungan bunga? Tak. Adakah puan ucapkan taksiah pada Aina? Saya berkabung secara peribadi, tapi 19 hari kemudian. Puan failkan saman mendakwa Aina mencuri duit dari wanita yang membesarkannya. Muka Hanim merah padam. Duit tu patut kekal dalam keluarga. Suraya diam sejenak. Aina adalah keluarga. Ayat tu hinggap lebih keras dari mana-mana pertuduhan. Marzuki beri keterangan selepas Hanim dan keadaan jadi lebih teruk. Dia cuba dakwa dia memang sentiasa niat nak berbaik semula. Tapi bila Suraya tanya kenapa dia tunggu sampai lepas penilaian harta pusaka, dia jawab, "Kitorang tak tahu berapa nilai harta dia sampai waktu tu." Itu adalah satu-satunya benda paling jujur yang keluar dari mulut mereka berdua sepanjang hari tu. Peguam Daud tutup matanya.
gaya macam orang tengok kapal karam dari tepi pantai. Kemudian, Suraya kemukakan surat berwasiat nenek saya. Daud bantah sebelum Suraya sempat habis terangkan apa surat tu. Tapi Hakim Ghazali benarkan selepas menyemak tarikh, tanda tangan dan maklumat saksi. Suraya baca perenggan terakhir dengan lantang. Jika Hanim dan Marzuki muncul selepas kematian saya, minta mahkamah tanya mereka apa tujuan mereka datang. Jika ia demi Aina, mereka akan tahu tentang hidupnya. Jika ia demi wang, mereka hanya akan tahu tentang harta saya. Saya rasa nafas saya terhenti. Hanim tunduk memandang lantai. Muka Marzuki merah padam. Pada detik itu, nenek saya bukan lagi sekadar kenangan. Nenek adalah saksi saya. Saya duduk di situ sambil merasakan setiap tahun yang sunyi itu disusun semula menjadi sebuah bukti yang kukuh. Untuk kali pertama, ketidakhadiran mereka bukanlah satu luka yang perlu saya sorok. Ia adalah bukti yang nyata. Kemenangan dan harga sebuah kebebasan. Keputusan tak keluar serta-merta. Hakim Ghazali minta mahkamah direhatkan seketika. Dan tempoh 20 minit itu terasa lebih lama daripada 30 tahun Hanim dan Marzuki mengabaikan saya. Dekat koridor, Hanim cuba dekati saya. Suraya langkah sedikit ke depan saya. Tapi ibu kandung saya angkat kedua-dua belah tangannya macam nak tunjuk dia tak bahaya. Aina, katanya lembut, panggil nama saya macam dia layak panggil nama tu. Benda ni dah melampau batas. Saya hampir ketawa. Ia melampau batas masa mereka tinggalkan bayi kecil. Ia melampau batas masa mereka tak pernah muncul setiap kali hari jadi, demam, convocation dan kematian. Ia melampau batas bila mereka gelar nenek saya lemah sebab nenek sayangkan saya lebih daripada apa yang mereka mampu buat. Marzuki berdiri di belakang Hanim. Rahangnya tegang. Kita boleh selesaikan hal ni sekarang, katanya. Tak payah nak malukan siapa-siapa lagi. Saya renung dia lama-lama. Maksud awak, tak payah malukan awak berdua? Kelembutan wajah Hanim terus retak. Awak tak perlukan 20 juta RM tu. Nah, terkeluar pun ayat tu. Bukan mak rindu kau. Bukan mak minta maaf. Bukan mak salah. Tapi duit yang disarungkan dengan topeng keadilan. Dan awak cuma perlukan seorang anak perempuan lepas awak tahu anak tu ada duit, jawab saya. Muka Hanim terus berubah, bukan sedih, tapi marah. Lepas semua yang kitorang buat, kau masih tak reti bersyukur. Perkataan tu menggores luka lama, tapi ia tak mematahkan semangat saya. Bersyukur untuk apa? Saya tanya. Sebab senyap je 30 tahun? Sebab surat saman ni? Atau sebab salah tarikh lahir? Marzuki tarik lengan Hanim ke belakang sebelum dia sempat menjawab. Bila mahkamah bersambung, suasana bilik terasa berbeza. Peguam Daud sendiri nampak penat. Hakim Ghazali ambil tempatnya dan meletakkan tangan di atas fail. Mahkamah ini telah meneliti dokumen yang diserahkan, mendengar keterangan dan menimbang hujah-hujah. Pihak Pemsepestian telah mendakwa wujudnya pengaruh tidak wajar, kekurangan kapasiti waras, dan pewarisan harta yang salah. Mereka gagal memberikan bukti yang kukuh untuk menyokong dakwaan tersebut. Hanim pandang tegak ke depan. Mulut Marzuki tertutup rapat. Hakim menyambung, sebaliknya, responden telah mengemukakan dokumentasi yang meluas menunjuan hubungan kekeluargaan yang berpanjangan dengan si mati, penjagaan yang konsisten, kedekatan emosi, dan niat wasiat yang jelas.
Kalso mempunyai hak dari segi undang-undang dan moral untuk mewariskan harta pusakanya kepada Aina Farhana. Kerongkong saya sebab menahan isakan yang saya tak nak lepaskan. Hakim Ghazali memandang ke arah Hanim dan Marzuki. Pertalian darah semata-mata tidak mewujudkan hak ke atas harta pusaka. Terutamanya apabila rekod menunjukkan ketiadaan secara sukarela selama berdekad-dekad. Mahkamah ini tidak akan memberi ganjaran kepada pengabaian yang diselindungkan di sebalik rasa bimbang yang palsu. Bahu Peguam Daud terus jatuh. Suraya melepaskan nafas lega di sebelah saya. Kemudian, keluarlah kata-kata yang sangat saya perlukan. Yang saya sendiri tak sedar betapa dalamnya saya perlukan ayat itu. Wasiat ini disahkan. Petisyen ditolak. Harta pusaka akan diserahkan kepada Aina Farhana seperti yang tertulis. Untuk seketika, saya tak dengar apa-apa. Tak ada bunyi kertas, tak ada bunyi nafas, tak ada pergerakan, cuma suara nenek dalam ingatan saya. Beritahu saya yang saya dah pun tahu nilai diri saya sendiri. Hakim Ghazali juga memerintahkan Hanim dan Marzuki membayar sebahagian daripada kos guaman saya. Kerana dakwaan mereka tidak berasas dan difailkan dengan niat buruk selepas nilai pusaka diumumkan. Bahagian tu buatkan Marzuki tersentak bangun. Yang Arif. Daud tarik lengan bajunya, tapi dah terlambat. Ini melampau. Marzuki membentak. Budak ni dah hasut mereka supaya benci kitorang. Wajah Hakim Ghazali menegang. Encik Marzuki, adalah lebih baik jika kamu berhenti bercakap. Hanim mula menangis masa tu, tapi kali ni tak ada lagi lakonan. Itu adalah tangisan panik. Mereka masuk ke dalam dewan tu dengan harapan nak rampas apa yang atuk dan nenek bina. Mereka keluar dengan beban hutang, didedahkan sebagai penipu. Dan hilang terus fantasi bahawa mereka boleh padamkan 30 tahun pengabaian dengan satu aduan mahkamah. Seorang kerani mahkamah mengemas dokumen dengan cekap, tapi setiap pergerakan kedengaran muktamad. Masa orang ramai mula keluar, saya dengar bisikan dari koridor. Ada orang cakap mereka tak tahu pun tarikh lahir saya. Orang lain tambah, lepas tu diorang ada hati nak saman dia. Selama bertahun-tahun, rasa malu saya hanya hidup dalam diam. Kini, rasa malu mereka didedahkan di khalayak ramai. Dan saya sedar, kebenaran tak perlu menjerit untuk memusnahkan pembohongan. Di luar mahkamah, Marzuki cuba nasib untuk kali terakhir. Aina, tolonglah. Kitorang dalam masalah besar. Saya pusing. Dan untuk pertama kalinya dalam hidup saya tengok dia dengan jelas. Bukan sebagai seorang ayah yang tak pernah saya ada. Bukan sebagai lelaki yang ketiadaannya selalu cuba saya rasionalkan. Tapi sebagai seseorang yang menganggap kesedihan saya sebagai satu kelemahan. Hanim berdiri sebelah dia, matanya merah dan badannya menggigil. Kita boleh mula semula, katanya. Kitorang masih ibu bapa kau. Saya pandang kedua-duanya dan rasa ada sesuatu dalam diri saya yang akhirnya terlerai. Tak, kata saya. Korang adalah manusia yang buang saya. Ibu bapa saya adalah manusia yang sentiasa kekal di sisi saya. Marzuki tersentak. Hanim berbisik, jadi, macam tu jelah? Saya mengangguk. Hari ini korang bukan cuma hilang 20 juta arim. Korang hilang peluang terakhir untuk berpura-pura yang korang layak untuk saya. Kemudian saya pusing dan berjalan pergi. Saya tak hempas pintu. Saya tak menjerit. Saya tak merayu supaya mereka faham. Balas dendam saya cukup mudah. Saya biarkan kebenaran berdiri megah di bawah cahaya matahari.
Dan saya menolak untuk memikul rasa malu mereka walau untuk sehari lagi. Membina masa depan dari kasih sayang, bukan kebencian. Selepas keputusan mahkamah, kesunyian adalah hadiah pertama yang saya berikan kepada diri sendiri. Saya blak nombor Hanim dan Mazuki sebelum saya sampai ke tempat letak kereta. Tapi itu tak menghalang mereka dari terus mencuba. Mula-mula hantar email. Hanim tulis mesej panjang lebar pasal penyesalan, pemulihan keluarga. Dan macam mana kesedihan dah buatkan semua orang keliru. Mesej Mazuki pula lebih pendek dan tajam. Kitorang perlukan bantuan. Kau boleh kongsi sikit. Nenek Kalsum mesti nak kau maafkan kitorang. Mesej terakhir tu buatkan saya tenung skrin sampai rasa marah saya sejuk dan bertukar jadi kepastian. Nenek Kalsum mahukan banyak benda. Nenek nak saya makan bila saya sedih, tidur bila saya penat. Pakai baju tebal walaupun saya cakap saya tak sejuk. Dan takkan sesekali benarkan sesiapa melabel perbuatan kejam sebagai tanggungjawab keluarga. Nenek takkan izinkan saya biayai hidup manusia yang buang saya dan kemudian cuba musnahkan wasiat terakhirnya. Peguam Suraya hantar satu surat rasmi arahkan mereka supaya berhenti hubungi saya. Lepas tu, mesej makin berkurang. Saya dengar cerita dari seorang sepupu jauh yang Mazuki terpaksa jual trak dia. Hanim pula berhenti pergi usrah kad surau sebab kantoi dia cerita kad orang-orang kampung yang otak saya kononnya dah dicuci. Dan kawan-kawan surau mula tanya soalan-soalan yang tak selesa pasal rekod mahkamah tu. Imej mereka sebagai ibu bapa yang tak difahami dah pun hancur berkecai. Dan untuk pertama kalinya, mereka tak boleh salahkan saya atas kehancuran tu. Saya tak raikan penghinaan yang menimpa mereka. Saya cuma enggan menyelamatkan mereka daripada akibat yang mereka pilih sendiri. Proses pengurusan harta pusaka ambil masa beberapa bulan untuk diselesaikan. Saya simpan rumah nenek. Ramai orang suruh saya jual sebab nilainya terlalu tinggi. Sebab kenangan bukan pelaburan. Sebab orang yang tengah sedih tak patut buat keputusan kewangan. Tapi rumah tu tak pernah sekadar jadi hartanah. Ia adalah tempat Atuk Osman ajar saya bawa basikal kat garaj. Tempat Nenek Kalsum ukur tinggi saya kat tepi pintu dapur. Tempat saya menangis lepas putus cinta pertama kali dan dihulurkan semangkuk sup panas. Bukannya nasihat panjang berjela. Saya ubah suai beberapa bilik. Bukan nak buang memori, tapi nak bagi rumah tu bernafas semula. Saya tukar bilik jahit Nenek Kalsum jadi pejabat. Saya simpan radio lama Atuk Osman atas rak. Kat halaman belakang rumah, tempat pokok bunga mawar nenek tumbuh melia masa dia sakit teruk dulu. Saya habiskan masa 3 minggu potong, cantas, dan tanam semula sampai tangan saya melecet. Satu pagi, masa saya tengah melutut kat tanah, saya jumpa satu penanda taman dari besi yang nenek buat masa saya umur 10 tahun. Tulisan cat yang dah pudar tu tulis, Bunga Mawar Aina. Saya duduk kat situ dan menangis. Bukan sebab saya hancur. Tapi sebab saya sedar yang saya sebenarnya dah disayangi dengan sangat hebat, sangat setia dan sangat cukup. Beberapa bulan kemudian, saya gunakan sebahagian daripada duit pusaka tu untuk tubuhkan satu dana kecil atas nama atuk dan nenek. Khas untuk kanak-kanak yang dibesarkan oleh saudara mara akibat ditinggalkan ibu bapa. Masalah ketagihan, ibu bapa masuk penjara atau diabaikan. Saya namakan ia tabung keluarga Kalsum Osman. Bantuan pertama bantu seorang nenek beli kereta terpakai yang elok sikit supaya dia boleh hantar cucu dia ke sekolah dan klinik. Bantuan kedua tolong seorang remaja bayar yuran masuk universiti lepas makcik dia besarkan dia dengan gaji tunggal. Bantuan ketiga bayar kos katil, baju sejuk. Dan urusan dokumen mahkamah untuk dua beradik yang ibu bapa dorang lesap macam tu je.
Bantuan keempat, bantu seorang ibu muda yang dibesarkan oleh pakciknya untuk dapatkan sesi kaunseling. Lepas bertahun-tahun rasa diri dia tak dimahukan sesiapa. Setiap kali saya tanda tangan cek sumbangan, saya teringat ayat Hanim yang saya tak perlukan 20 juta RM tu. Dia betul pasal satu benda. Saya tak perlukan duit tu untuk buktikan nilai diri saya. Tapi saya boleh guna duit tu untuk lindungi kanak-kanak lain daripada rasa macam kasih sayang dah buang mereka sepenuhnya. Kira-kira setahun lepas perbicaraan, satu surat sampai tanpa alamat penghantar. Saya kenal tulisan tu sebelum saya buka. Hanim tulis yang dia sekarang tengah sakit. Hidup ni dah ajar dia erti bersyukur. Dan dia harap saya ada sekelumit simpati untuk tolong bayarkan bil hospital dia. Masih tak ada permohonan maaf yang jujur. Tak ada sebut pasal salah tarikh lahir. Tak ada pengakuan yang saman tu sangat kejam. Cuma satu lagi tangan yang menadah dari tempat ego yang sama. Untuk seketika, budak perempuan kecil dalam diri saya nak percaya yang surat tu bermaksud ada benda yang dah berubah. Tapi lepas tu, saya baca ayat terakhirnya. Lepas semua yang kita lalui, kau berhutang belas ihsan dengan Mark. Saya lipat surat tu perlahan-lahan, letakkan dalam peti kayu jati sebelah surat asal yang dia tulis masa saya masih bayi, dan tutup penutup peti tu. 2 pucuk surat, berjarak 30 tahun. Kedua-duanya minta orang lain pikul beban atas pilihan yang dia buat sendiri. Kali ini, saya menolak. Saya jalan keluar, berdiri kat bawah junjung pokok mawar, dan tarik nafas menikmati angin petang. Sebahagian besar hidup saya sangka dibuang bermaksud ada sesuatu yang kurang pada diri saya. Sekarang saya faham kebenarannya. Ada sesuatu yang kurang dalam diri mereka. Nenek dan atuk penuhkan hidup saya dengan kasih sayang yang cukup memadai untuk membina masa depan. Dan saman ibu bapa saya cuma membuktikan apa yang Nenek Kalsum ajar saya selama ini. Keluarga bukanlah manusia yang kembali bila nampak ada harta yang banyak. Keluarga adalah manusia yang kekal setia walaupun tak ada apa-apa keuntungan selain kasih sayang. Saya masih simpan dua-dua surat tu. Saya simpan bukan sebab nak hidup dalam penderitaan. Tapi sebab ia ingatkan saya tentang perbezaan antara manusia yang meninggalkan kita dan manusia yang benar-benar menyayangi kita. Satu surat menyerahkan saya kepada orang lain. Satu lagi cuba buat saya membayar harganya. Dua-dua surat tu takkan dapat mendefinisikan siapa saya lagi. Jadi, jika ibu bapa kandung anda membuang anda, mengabaikan anda selama 30 tahun, kemudian tiba-tiba kembali hanya untuk menyaman anda demi harta pusaka yang ditinggalkan oleh orang yang benar-benar membesarkan anda, apa yang akan anda buat? Adakah anda akan memaafkan mereka, menolong mereka, atau membiarkan mereka berdepan dengan akibat daripada jalan hidup yang mereka pilih sendiri? Komen di bawah kerana saya benar-benar ingin tahu bagaimana anda akan mengendalikan Hanim dan Marzuki. Pasukan kami komited untuk mencipta kisah fiksyen balas dendam yang memberikan penonton drama, emosi dan pengajaran yang mendalam. Video ini dihasilkan hanya untuk tujuan hiburan dan pendidikan. Kami berharap anda dapat mengambil mesej bahawa kekuatan sebenar bukanlah dengan membuktikan nilai diri anda kepada orang lain, tetapi dengan menyedari nilai diri anda sendiri.